Assalamualaikum guys. Ni ikan duri tapi dia ikan duri kan lembut kan. Entah apa yang tak kena. Melekat lah tadi. Tapi kalau saya tak buat teknik buka api besar sikit, garingkan. So saya dah air dia kecil-kecil, jadi dia macam tak halus sangat pun tak apa. Sayur, lepas tu ikan sarden. Nikmati sajalah dong. Okey. Syukur je lah saya busy hari ni letih. Mengadunkan pokok-pokok tanaman saya kat belakang. Kan yang garing-garing ni saya sodok, saya letak ni sebab sayang kan isi-isi dia. Macam ni. Okay guys.